3 AM dapat call daripada satu kawan saya. Ada satu kawan dia nak Okey, dalam journey 25 tahun sebagai tukang kunci, ada satu case sampai sekarang saya pun ingat. Satu hari 3 AM dapat call daripada satu kawan saya. Dia cakap ada satu kawan dia nak Jom. Lepas tu jumpa kawan saya, pergi di rumah. So kita ada 3 orang. Saya, 2 kawan lagi. Kita sampai, buka langsir. Lepas tu terbau ada gas. Sliding grill dia guna padlock bagus. Kalau saya nak buka boleh, tapi kena ambil masa. Kita tak ada masa. Kita kena rush, kena cepat. 3 orang kita, wah macam mana nak buka? Dia ada protection. Bawa gunting besar, tak boleh cut lock. So kita ternampak tepi dia punya bilik grill yang kecil. So kita pun angkat, kata saya potong. In between saya potong, mata saya nampak dia tangga berdiri, naikkan. Lepas tu dia pak. Kita pun cepatlah rushing buka. Tarik. Pak. Dia pun tendang tangga tu. Tak ada apa-apa yang saya boleh fikir lagi. Pop buka. Lepas tu sampai kawan masuk, saya yang kedua masuk. Dialah yang pegang dia, saya lah yang ambil tangga, naik, tahan dia punya leher ni. Saya boleh cakap muka dia pun sudah purple lah. Kita pun hantar dia turun. Kita try pop. Dia pun sudah ada nafas. Lepas tu hantar pergi hospital berdekatan. So sekarang kawan saya sudah okey. Kalau saya tak dapat tolong, saya bukan tukang kunci, kawan saya pun dah. Itulah kenapa Abang Fei nak jadi tukang kunci.